Okey, ini saya nak tunjukkan cara nak connect DualSense PS dengan GPD. Untuk connect dengan ni, first cari dekat search, tekan cari Bluetooth. Okey, yang ni Bluetooth and other device. Kemudian add device. Okey, yang ni saya nak pakai Bluetooth. Okey, yang ni kamu tekan yang ini dan juga yang ni. Tu dah berlampu. Yang ni dia tulis wireless controller. Okey, tekan wireless controller. Okey, dah connect. Nampak? Okey, connected. Kemudian tekan done. Okey, untuk yang saya punya DualSense ni, dia dekat GPD, dia keluar wireless controller. Okay. So, try buka game kejap. Okay. Tengok. Tu dah. Boleh dah. Okay. Okay, ni dah set up dah.